So, hyperkalemia adalah istilah yang mungkin telah diberitahu oleh doktor anda. Bagi adalah istilah perubatan untuk kandungan kalium tinggi dalam badan anda. Ia tidak biasa bagi kita untuk mengalami hyperkalemia atau kalium tinggi, melainkan kita mengambil diet kaya kalium dalam kuantiti besar. Kalium diatur dengan baik dalam badan dan badan kita akan membuang kalium berlebihan jika ada lebihan dalam badan. Walau sebagaimanapun, dalam beberapa senario seperti jika anda mempunyai masalah buah pinggang yang lemah, jika anda mengambil beberapa ubat seperti ubat tekanan darah yang boleh menyebabkan kalium tinggi terutamanya apabila anda mengalami dehidrasi. Dalam kes sedemikian, anda mungkin mengalami keadaan yang dipanggil hyperkalemia. Banyak kali hyperkalemia mungkin tidak menunjukkan gejala kecuali beberapa kelemahan otot, kesemutan, kebas dan dalam kes teruk boleh menyebabkan pengsan dan serangan jantung. Hyperkalemia sukar untuk didiagnosis berdasarkan gejala, tiada gejala khusus untuk hyperkalemia. Walau bagaimanapun dalam situasi ini ia boleh disyaki, contohnya penyakit buah pinggang, beberapa darah yang beberapa ubat atau tekanan darah dan dehidrasi anda. Dalam senario ini doktor boleh mengesyaki kalium tinggi dan akan melakukan ujian untuknya. Jadi walaupun dengan gejala kecil, hyperkalemia masih boleh ada dan jika ada keraguan anda harus sentiasa memeriksanya kerana ia boleh mengancam nyawa.